Bau busuk yang menusuk dari sebuah rumah kedai di Pokok Mangga, Melaka akhirnya membongkar satu penemuan ngeri. Satu mayat reput ditemui dibalut dalam tilam dengan kedua-dua tangan diikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Idris. Hari ini saya akan kupaskan kronologi penuh kes penemuan mayat dibalut tilam yang menggemparkan Melaka dan seluruh negara. Kes ini bukan saja mengejutkan orang ramai, malah keadaan mayat yang ditemui begitu mengerikan sehingga identiti mangsa pada awalnya gagal dikenal pasti. Menurut laporan polis, kejadian terbongkar pada 28 Mei 2026 kira-kira jam 7 malam di sebuah rumah kedai di kawasan Pokok Mangga, Melaka Tengah. Pemilik premis datang membuat pemeriksaan selepas gagal menghubungi penyewa rumah berkenaan sejak beberapa hari. Sebaik sahaja memasuki premis tersebut, pemilik rumah terhidu bau busuk yang sangat kuat. Ketika memeriksa ruang tamu, dia menemui satu bungkusan tilam dalam keadaan mencurigakan sebelum segera menghubungi pihak polis. Apabila polis membuka balutan tilam itu, mereka menemui satu mayat dalam keadaan reput teruk. Kedua-dua tangan mangsa diikat dan mayat dipercayai telah berada di situ antara 2 minggu hingga sebulan berdasarkan tahap pereputan. Keadaan mayat yang hampir hancur menyebabkan jantina dan identiti mangsa sukar dikenal pasti pada peringkat awal siasatan. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar, memaklumkan bahawa terdapat unsur jenayah berdasarkan keadaan mayat dan lokasi kejadian. Polis kemudian menahan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an bagi membantu siasatan. Lelaki itu dipercayai mempunyai kaitan dengan mangsa. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis syabu dan mempunyai 7 rekod jenayah lampau. Ketika ditahan, suspek dikatakan berada dalam keadaan khayal dan sukar memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis. Beberapa hari kemudian, siasatan lanjut mendapati mangsa dipercayai merupakan rakan kepada suspek sendiri. Polis percaya kejadian berlaku selepas tercetus pergaduhan ketika mereka berada di bawah pengaruh dadah. Motif utama dipercayai berpunca daripada salah faham serta tuduh-menuduh melibatkan keluarga suspek. Lebih mengejutkan, selepas kejadian pembunuhan dipercayai berlaku, mayat mangsa dibalut menggunakan tilam dan ditinggalkan di dalam rumah tersebut untuk tempoh yang agak lama sebelum akhirnya terbongkar akibat bau busuk yang semakin kuat. Sehingga kini, proses mengenal pasti identiti penuh mangsa masih dijalankan menerusi pemeriksaan forensik dan ujian DNA kerana keadaan mayat yang terlalu reput. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keksaan kerana membunuh. Persoalannya, apakah sebenarnya yang berlaku di dalam rumah kedai itu sehingga membawa kepada pembunuhan sekejam ini? Dan adakah suspek bertindak seorang diri? Kalau korang nak saya kupaskan lagi perkembangan terbaru kes ini, jangan lupa like, subscribe dan komen pendapat korang di bawah.